Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali. Hari ni malam ni pukul 8.30 malam, baru start gayuh. So plan dia pergi 20 balik 20, 40 km lah. Sekarang ni di kawasan tepi highway juga ni. Sebelah kanan ni highway, belah kiri ni padang. So santai-santai dulu, kayuh, baru kayuh. So balik tu tak tahu pukul berapa, mungkin lebih pukul 10. Nak minum-minum juga kat ujung tu nanti. Hari ni hari 30 hari bulan 30 hari bulan, hari Jumaat ni. Malam Sabtu lah maknanya. Tak ada orang sangat. Rasanya tak ada orang kot. Sebab dia 30 ni dah kira hari gaji lah. So hari Jumaat ni dah weekend sini. Jadi diorang ni mungkin pergi shopping lah. So yang tak ada orang kayuh lah. Kalau ada pun tak ramai lah. Nampak macam ada basikal satu tu depan menuju datang ni. Ada satu. Alhamdulillah, kawan-kawan ada lah. Ada orang juga lah. Tak gelap ni, lampu tak nyala. Okey. Cuaca okey. Agak berangin lah. Dan tak panas sangat, tak berbahang. Rasa sedap lah. Cumanya nak lawan angin tu. Lawan angin susah sikit lah. Ada juga orang jalan kaki. Okey, baru kayuh 6 km sekarang ni. Jalan lengang. Sekali-sekala tadi ada cyclist lalu juga, tapi tak ramai lah. Temperature dalam berapa temperature? Rasanya 28. Berangin jadi tak berapa panas lah. Speed santai-santai je, 21, 22 macam tu lah. Alhamdulillah. Depan kosong. Tak ada cyclist straight ni jalan. Ni pagar ni terbuka. Pernah sekali anjing masuk sini. Sebab dari pagar tu dia gonggong ni terperanjat. Okey, speed dah 28, 29 ni. Okay, ada halangan di depan. Alhamdulillah. Angin agak kuat.
Laju lagi. Tak boleh. Tukar gear. Okey, sekarang ni kedai sebelah kiri ni dah buka dah. Banyak kedai dah buka lah. Dulu kosong ni. Bangunan baru siap lah. Ni dah macam meriah sikit tempat ni. Cuma nak masuk tu dah kena cari gate masuk, tak ada pintu masuk tu. Jadi jauh sikit lah kalau nak masuk tu. Okey, dah 10 km dah jalan. Sebelah kiri ni perumahan lah. Dulu belum buka ni dah nampak dah meriah ni, ada orang duduk lah. So jalan basikal ni ada tempat dia gelap, tak ada lampu. So macam ini gelap sikit lah. Macam ini terang sikit, ada lampu. Okey, ada satu bicyclist selisih. Jarang jumpa. Okey, masuk terowong. Okey, jalan ni agak gelap juga sebab keliling dia ada pokok. 20 km sekarang ni. Tempat rehat, kena air dulu dari sini. Okey, jalan balik 20 km jalan balik. Sekarang dah dekat pukul 10 malam lah. 9.55 malam. So dijangka sampai harap-harap sebelum 11 malam lah. Angin sekarang ni menyebelahi, so mungkin dapat laju sikit lah, InsyaAllah. Tengok cyclist memang tak ada orang lah, sebab hari Jumaat ni weekend lah. Tak ada cyclist lah, nampak gayanya. So berdua je lah ni, InsyaAllah. Bismillah. Oh, dapat laju ni. Balik laju sikit. Okay, tadi berhenti rehat tadi dalam 10 minit, minum air. Air panas lah. Order apa, teh tariknya tu, sini panggil karak tea. Dan minum air kosong sikit, itu je. Sambung kayu. Nampak boleh laju sikit sebab angin dari belakang. Jalan ada tempat gelap lah, ada tempat terang. Okey, bagi orang rumah jalan depan dulu. Dia kata dia tak boleh bawa laju, so kita kejar dia lah.
Meter ni dah, bateri dah weak dia, padam terus lah. Tak dapat nak bagi speed. Jam dekat 10.30 lah malam. Tak ada cyclist pun. Malam ni tak meriah lah kata orang tu. Tak ada orang. Hari gaji, semua orang berbelanja malam ni, weekend. Alhamdulillah angin kuat betul lah. Crosswind sekarang ni daripada kanan. Okay, laju lagi, laju. Kan tinggal belakang tak, kena slow down. Okey, ni jalan gelap ni, tak ada lampu langsung. So guna lampu basikal je. Kalau tak ada lampu basikal ni memang gelap lah. Nak kayuh sini kena ada lampu basikal lah. Sebab ada apa ni, stretch tu dia tak ada langsung lampu macam ni. Dah dekat dah rumah. Jalan pun dah lebih kurang 37 km. Mungkin lagi 3 km lagi. Genap 40 lah. Dah dekat dah. Sebenarnya boleh pecut dah. Okay, pecut. Ni ada climbing sikit depan ni. Bismillah. Cuba nak pecut sikit. Okey. Alhamdulillah. Dapat speed. Alhamdulillah. Okey, itu saja dari Qatar. Sign out. Jumpa lagi insya-Allah.